Zaman bila orang pakai 62mm? Dah tak ada dah orang nak pakai 62mm. Alright, dekat sini ada CBG LC5S. Dia datang sini cakap dia nak buat full service. Motor ni spek 62. Jadi katanya dah tak sedap, dah lama sangat pakai, dekat setahun ke 2 tahun lebih. Jadi motor ni dah kurang best. Jadi dia datang sini, dia nak buat full service top set. Kita akan buat grand valve semula, tukar dia punya valve seal, tukar dia punya cooler apa semua. Basic lah untuk service top set, tukar plug dan sebagainya. Okay, aku ada racun dekat owner ni pakai 65 terus. Sebabnya gearbox dia dah ada, dia punya road dah besar, alang-alang upgrade terus ke 65. Zaman bila orang pakai 62mm? Dah tak ada dah orang nak pakai 62mm. Kalau korang nak tahu, budak sekolah sekarang pun pakai spek 70. Macam mana nak cerita tu? Motor owner ni, tengok macam mana. Kejap lagi aku proceed balik dengan dia. Dia dah buka nanti, sebab dia nak tahu juga masalahnya apa motor ni kan. Nanti kalau dah buka nanti aku try goreng sikit-sikit. Okay, betul tak? Ada lagi korang pakai spek 62mm? Cuba tag member korang dekat bawah komen ni. Siapa member korang yang masih lagi pakai 62mm? Abang Grab Food Panda pun pakai 68, 65mm tau. Jadi korang pada dekat luar sana, mana nak buat servis ke apa ke, boleh datang terus dekat Roy Garage. Okay, so kita akan buat yang terbaik untuk korang.